Ellipta. Ellipta adalah inhaler yang mengandungi ubat serbuk kering. Berikut ialah bahagian-bahagian utama ellipta: corong mulut, lubang udara, penutup, penunjuk dus. Sebelum menggunakan ellipta, pastikan anda semak tarikh luput dan inhaler masih mengandungi baki ubat. Ellipta yang baharu mengandungi 30 dos. Bilangan dos yang dipaparkan akan berkurang 1 unit setiap kali anda membuka penutup ellipta. Penunjuk dos akan berwarna merah apabila baki dos adalah kurang daripada 10. Dapatkan ellipta yang baharu apabila keadaan ini berlaku. Jangan gunakan ellipta anda jika penunjuk dos menunjukkan nombor kosong atau berwarna merah sepenuhnya. Gunakan ellipta baharu. Cara penggunaan ellipta: tolak penutup ke bawah sehingga bunyi klik dihasilkan. Penunjuk dos akan berkurang 1 unit. Sekarang ubat telah sedia untuk disedut. Jangan koncang atau terbalikkan ellipta. Pastikan tiada bendasing dalam corong mulut. Pegang ellipta secara mendatar dengan lubang udara menghala ke atas. Jangan halang lubang udara. Duduk atau berdiri tegak semasa menggunakan ellipta. Hembus nafas secara perlahan-lahan dan sepenuhnya menjauhi ellipta. Dongakkan kepala sedikit. Rapatkan bibir sepenuhnya pada corong mulut. Sedut dengan kuat dan dalam menggunakan mulut. Keluarkan ellipta daripada mulut. Tahan nafas selama 5 hingga 10 saat atau selama yang boleh. Hembus nafas secara perlahan-lahan menjauhi ellipta. Bersihkan corong mulut dengan tisu atau kain kering sebelum menutup penutup. Jangan gunakan kain lembap atau cuci menggunakan air atau sebarang cecair. Tarik semula penutup ke atas untuk menutup corong mulut. Kumur mulut dengan air selepas menggunakan inhaler, terutamanya inhaler yang mengandungi steroid. Jangan telan air kumuran. Jika ada sebarang pertanyaan, sila rujuk kepada doktor atau ahli farmasi anda. Terima kasih.